Kita wasa tepung ni saya pun biasa tengok belakang dah ada setengah hari tu biasa makan dah saya. Hari ni ada demo tubik mai lari kata tepung ni tak patut orang Islam kita nak makan. Sebab di rongang dia tu saya ada bercampur gaul dengan babi saya. Jadi tepung ni juga saya tak ada buat halal. Kalau orang molek sana, kalau orang molek dia tak makan dululah, tapi ada setengah orang tu tak apa dia tepung sutong jelah sana. Kebanyakan macam itulah. Tak apa dia tepung sutong, tak apa dia tepung ikan, tak apa dia tepung hudeh. Tak ada halal pun tak apa, tak apa sana. Jadi demo tu makan dengan sebab dia faham macam tu sana. Tapi sebenarnya macam ni good nak jadi tepung satu you kena proses. You kena karbonkan you ada sana. Lepas tu dalam karbonkan you tu lah sana dengan sebab we kita tu nak boleh makan, tak boleh makan sana. Sungguh pun sutong, sungguh pun ikan tapi dalam karbonkan dia buat tu sepengapuk ni lah sana. Dia kata dalam rongan dia tu ada pelit, ada wak campur dengan babi saya. Sebab tu lah saya dia tak ada nak panangan dia lagi orang Islam kita makan. Pas kita selari anak kita makan. Gitu saya kita nak pesan saya. Lepas tu satu kali kita nak pesan saya. Ni musim hujan saya. Musim orang tipu dengan apa penyakit saya. Ada orang demam, batuk, lelah saya. Ubat ni saya kita ada dalam rumah. Ubat ni pakai banyak perkara sana. Batuk pun pakai, lelah pun pakai, apa anak pun baik. Apa ni orang tua pun baik saya. Batuk lelah, batuk ada apa ni rok berapa banyak perkara lagi, kata puluh-puluh penyakit saya. Kita tengok sini ni amapak pun boleh comot juga saya. Banyaklah saya, banyak perkara saya. Bolehlah saya mana nak tu tekan dia wah kita dapat kagos sini ataupun saya masuk ada kambing. Masuk dalam kambing ya akan naik atas tu saya boleh masuklah dalam tu. Lepas tu nak pesan tu tepung mana-mana pun sana. Kalau benda tak ada halal tu saya tak usah kacau lah. Kita tak usah kacau we anak kita makan nanti gelap perut, nanti nak ngaji payah, nanti nak buat pahala payah. Gitu saya nak sapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.